فصل يستحب حمد الله تعالى عند حصول نعمته أو انتفاع المطلوب. Sambung situ ke? Ya, situ ya. Disunatkan mengucapkan Alhamdulillah ketika berhasilnya sesuatu nikmat, ketika memperolehi sesuatu nikmat. Maknanya kita dapat apa-apa nikmat, sebut Alhamdulillah. Pada pelajaran kita yang lalu, selepas kita makan, minum sebahagian daripada nikmat kan? Sebut Alhamdulillah. Keluar daripada tandas, sebab kita dapat menghilangkan kekotoran, keresahan, penyakit yang ada dalam badan kita. Alhamdulillahillazi azhaba anni adha wa afani. Bila kita hilang najis dalam badan kita tu, maka kita dapat afiat, dapat selesa. Maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Jadi tajuk yang seterusnya, disunatkan mengucap Alhamdulillah itu apabila memperolehi sesuatu nikmat yang kita dapat. Naik pangkat ke, tambah gaji ke, sihat daripada sakit ke, keluar hospital, apa-apa nikmat lah. Sebab nikmat itu banyak kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, nak kira nikmat Allah Ta'ala, tak terhitung, tak terkira. Jadi Imam Nawawi kata apa-apa nikmat yang kita perolehi, sunat kita mengucapkan Alhamdulillah. Awin difa'in makruhin. Ataupun terlepas dari perkara yang tak disukai. Contohnya nak berlaku aksiden, tak kena. Buah doyan nak jatuh atas kepala dia, dia sempat elok. Kan sekarang ni musim doyan kan. Betul-betul atas kepala dia, tapi sempat lagi dia mengelak. Alhamdulillah. Nampak? Terlepas daripada sesuatu mudarat. Sesuatu kemalangan, sesuatu malapetaka. Dia kata sawa'un hasala dzalika li nafsihi. Maknanya hasil kebaikan itu ataupun nikmat itu pada diri dia sendiri ataupun orang lain. Aw li sahibihi aw lil muslimina. Sama ada kebaikan itu ataupun terlepas bala musibah itu untuk diri dia sendiri ataupun sahabat dia ataupun seluruh orang Islam. Bukan kena adik-adik kita pun. Tapi kita tahu dia ni orang Islam terkena terlepas daripada musibah. Kita sunat juga sebut Alhamdulillah. Bukan untuk diri kita sahaja, untuk orang lain. Orang lain dapat nikmat, Alhamdulillah. Sebab nikmat itu daripada pemberian Allah. Orang lain terlepas daripada musibah, bala, Alhamdulillah. Tak semestinya benda tu berlaku atas diri kita. Selama ni mungkin kita faham, bila kita dapat aja kita mengucapkan Alhamdulillah. Ataupun kita terlepas daripada bala sahaja, kita mengucapkan Alhamdulillah. Padahalnya benda tu berlaku kepada orang lain pun sunat kita sebut Alhamdulillah. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya laylatan usriya bi. Kalau asra, dia memperjalankan. Usriya, diperjalankan. Usriya bi, diperjalankan akan aku. Ini apa makna Isra? Isra perjalanan di waktu malam. Mi'raj maknanya naik ke langit. Jadi Nabi kata apa? Dalam hadis itu, hadis yang telah meriwayatkan oleh kami, di dalam hadis Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, didatangkan kepada aku pada malam diisrakan aku. Maknanya Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi. Jadi bila orang kafir ni tak percaya macam mana Nabi SAW pergi naik ke langit. Pertamanya perjalanan di waktu malam daripada Masjidul Haram sampai Masjidul Aqsa. Daripada Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis itu naik ke langit pula.
Mana mungkin. Masa tu tak adalah kenderaan laju, roket ke jet ke, mana ada. Malam naik, turun pagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala. Apa maksud maha suci? Suci daripada segala sifat kekurangan ataupun kelemahan. Allah Ta'ala bebas. Bebas daripada sifat lemah, sifat koman, sifat kurang, tak ada. Jadi, bukan Nabi SAW sendiri pergi daripada Masjidul Haram ke Baitul Maqdis. Dan bukan juga Nabi SAW daripada bumi naik ke langit sampai langit yang ketujuh. Tetapi Allah Ta'ala lah yang memperjalankan Nabi. Asra bi'abdihi. Yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi pula bila dia cerita dengan orang, usriya bi, aku diperjalankan. Bukan aku sendiri pergi. Kalau Nabi pergi sendiri, adalah ruang untuk orang kata mustahil. Sebab dia manusia. Bila manusia, dia ada kemampuan yang terbatas. Kemampuan manusia ni dia ada sempadan dia ada hak dia. Macam penglihatan kita, jarak yang terlalu jauh kita tak nampak, pendengaran kita pun sama. Kemampuan manusia dia terbatas. Jadi dia tak boleh pergi dalam satu malam daripada Masjidil Haram Mekah ni sampai ke Masjidil Aqsa. Lepas tu naik ke langit pula, sampai langit yang ketujuh pula, sendiri-sendiri dia pergi, mustahil lah. Sebab kemampuan manusia ni terbatas. Sebab tu Nabi kata usriya bi, aku diperjalankan. Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi. Kerana di dalam hadis yang lain, utitu bil buraq, aku didatangkan suatu jenis binatang yang nama buraq. Buraq ni daripada barkun. Barkun ni makna apa? Barkun makna apa? Barkun ni kilat. Secepat kilat lah Nabi pergi tu. Sekali dia loncat, buraq ni tadi, sejauh mata memandang. Laju lah. Jadi Nabi didatangkan buraq. Dan Nabi SAW diperjalankan. Dia dibawa pergi. Dia kata pada malam Isra' Mi'raj, aku diperjalankan di waktu malam. Dan dibawa kepada Nabi, utiya lailata usriya bi qadahaini min khamrin wa labanin. Dia dibawa datang. Utiya, dibawa datang. Dihulurkan kepada Nabi dengan 2 gelas daripada arak dan juga susu. Dalam hadis sahih ni 2 je tuan-tuan. Arak dengan susu. Sebab ada dalam kitab-kitab yang lain, kitab yang membahaskan, yang menceritakan tentang Isra' Mi'raj Nabi ini, dia ada 3 minuman. Arak, susu, satu lagi madu. Ada kitab-kitab sebut macam tu. Salah. Yang sebenarnya yang sahihnya 2 ni. Arak dengan susu sahaja. Madu tak ada. Okey, terus. فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر وولدت الملك. Lalu Nabi perhati kepada 2 minuman yang dibawa kepada dia. Yang dihulurkan kepada dia, dia perhati. Bukan dia tengok. Kalau tengok dengan makna ro'a. Tengok macam tu, semitah lalu. Kalau nazara, dia perhati. Nak pilih hak mana ni? Nak pilih susu ke nak pilih arak? Dan yang kedua, dia nak cam. Antara 2 minuman itu yang mana? Yang mana susu, yang mana arak. Sebab tu dia nazara, dia perhati. Tetapi di dalam isu mencegah kemungkaran, Nabi tak sebut nazara. Nabi kata man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah diubah. Tak perlu nak perhati sangat. Tengok orang minum arak, kenal lah botol arak tu. Kena tegur. Tak payah nak perhati. Arak ni kan sebut ke, made in mana pula, buatan mana. Nak kena baca dulu tu. Tak perlu nazara. Tahu dah benda tu arak, tegur je. Minum arak ni haram, salah. Jangan cantiknya ucapan Nabi. Dia sebut ra'a, man ra'a minkum.
Tapi bab kena kaji, kena tafakur, kena kajian, kena bahas, disebut nazara. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak perhati bagaimana unta dijadikan? Oh, nak tahu unta bezanya, kelebihan unta dengan binatang-binatang lain, dia tak padan dengan tengok. Dia kena perhati betul-betul. Cara bentuk fizikal unta dengan binatang lain dah beza. Cara pemeliharaan dia berbeza. Cara sembelih pun berbeza. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah menyembah Tuhan engkau bi rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang. An-nahru bukan azzabahu atau zibhu. Kalau cotok tu dipanggil nahru. Beza. Sebab tu dia suruh perhati unta ni. Dan sembelih unta dalam keadaan berdiri. Kita baringkan binatang kan. Unta berdiri dia cocok. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi isu air, ada dua minuman yang dihidangkan kepada Nabi, fa nazara ilaihima. Nabi perhati tengok. Takut silap pilih. Silap pilih tak ambil arak kan habis. Fa akhadha labana. Lalu Nabi ambil laban, susu, dia tak ambil arak. Di sini satu pengajaran besar bagi orang Islam. Allah Ta'ala sendiri ajar supaya manusia memilih. Nabi pun ajar memilih. Dalam masalah makan minum, pilih. Pilih yang halal. Tolak yang haram. Kita nak makan, nak minum, guna tangan kanan. Pilih tangan kanan, bukan tangan kiri. Istinja, pilih tangan kiri. Masuk tandas, masuk tangan kaki kiri. Keluar kaki kanan. Semua diajar dengan pilih. Tapi orang Islam tak ambil pengajaran. Antara dua individu sama-sama jahat, ambil yang kurang jahat. Dua kumpulan, tiga kumpulan, semua jahat belaka ni, ambil yang kurang jahat. Oh, sama je. Ni selalu orang sebut kumpulan ni sama je dengan kumpulan tu, individu ni sama je. Salah faham lagu tu. Dia takkan sama. Dia mesti ada kurang lebih. Macam Rom dengan Parsi. Kafir sama je kafir, tak payah sokong lah. Tak. Rasulullah sokong Rom walaupun sama-sama kafir. Ini kurang kafir kerana agama Samawi. Parsi agama Majusi, bukan agama Samawi. Kafir juga. Kalau mati dua-dua masuk neraka. Tapi ambil kurang mudarat. Jangan sebut orang Islam ni sama saja, tak sama. Nabi ajar pilih tadi. Arak dengan susu, pilih susu. Lalu fa akhadha al-labana wa qala lahu Jibril. Lalu Jibril kata, alhamdulillah. Sebab dapat nikmat. Minum susu kan satu nikmat kan. Nabi kehausan dahaga perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Maknanya Nabi dapat nikmat. Yang dapat nikmat tu siapa dalam isu ni? Nabi. Nabi kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk bagi engkau lil fitrati, bagi fitrah. Fitrah itu sebahagian daripada pendapat ulama mengatakan bahawa pilih agama, pilih maknanya Islam. Al-Islamu wal istiqamatu. Fitrah di sini Allah Ta'ala jadikan Nabi Islam. Islam dengan makna serah diri. Islam dengan makna serah diri. Wallahu aslama man fis samawati wal ard. Baginya Allah telah menyerah diri apa yang ada di langit dan di bumi. Islam dengan makna serah diri. Dan Nabi memang dah Islam. Dan dalam isu Isra' Mi'raj pun dia serah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh pergi ke Baitul Maqdis, dia pergi. Dibawa oleh Malaikat Jibril. Allah Ta'ala terus naik ke langit. Sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia ikut, dia akur segala perintah dan arahan Allah Ta'ala. Yang kedua, istiqamah. Fitrah di sini dengan maksud istiqamah. Istiqamah di dalam berpegang dengan sesuatu amalan. Dengan melakukan sesuatu perbuatan, dia istiqamah.
Ulama kata apa? Al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih penting, lebih besar, lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ni benda luar biasa, dapat 1000. Nak dibandingkan mana lebih baik, lebih penting dengan orang yang buat sesuatu perkara dengan istiqamah. Istiqamah tu lebih penting. Dan yang kedua, yang dimaksudkan istiqamah di sini, asabtal fitrat, yang dimaksudkan fitrah di sini, asabtal fitrata, kamu telah memilih minuman fitrah. Minuman fitrah maksudnya setiap bayi yang dilahirkan oleh ibu dia tak akan ambil arak. Ibu dia mesti bagi susu, tak bagi arak, tak bagi madu. Madu tak bagi. Lahir-lahir bagi susu. Cuma ketika tahnik tu lah orang bagi kurma ataupun madu. Ketika lahir tu dia nangis tu, dia bagi susu dulu. Tak bagi minuman-minuman lain. Jadi susu adalah minuman fitrah. Susu adalah minuman fitrah. Isunya apa dah? Syahid di sini malaikat Jibril sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada engkau bagi fitrah. Maknanya dia bagi fitrah sifat semula jadi bagi Nabi ini. Tadi kita terjemahkan fitrah dengan makna Islam dan juga istiqamah. Makna fitrah yang kedua, bagi naluri Nabi ni pilih minuman fitrah, minuman susu. Maknanya bayi yang baru dilahirkan orang bagi susu. Dia tak pilih arak. Sekiranya malaikat Jibril kata, kalau kamu ambil arak tu tadi, saya sesatlah semua umat kamu. Umat kamu semua mereng minum arak. Semua jadi pemabuk. Semuanya jadi kaki arak. Sebab orang yang bawa agama tu pilih arak. Pemimpin pilih arak. Sebab tu ada hadis yang lain menyebut manusia atas agama pemimpin. Manusia ini atas agama pemimpin. Pemimpin dia pilih apa, buat apa. Apa perangai pemimpin? Orang bawah ni ikut. Sebab tu nak pemimpin, nak berkawan, kawan orang baik, nak pilih pemimpin, pemimpin yang baik. Dalam Quran hadis dah sebut banyak. Disebut dengan perkataan khalifahnya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kami ini pemimpin daripada kalangan orang yang bertakwa. Bukan sebarangan. Nak pilih kawan yang baik, pemimpin yang baik, dia akan bawa masyarakat, umat dia, rakyat dia ke arah kebaikan. Kalau kamu pilih arak tu tadi, nescaya sesatlah umat kamu, wahai Muhammad. Okey, terus. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واستمتع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Telah meriwayatkan oleh kami di dalam hadis Sunan Tirmizi dan selainnya selain daripada Tirmizi. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah meninggal dunia oleh anak bagi seseorang hamba. Hamba ni hamba Allah Ta'ala lah, manusia lah. Bila ada anak dia meninggal dunia, anak hamba Allah Ta'ala ni maknanya manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, ada anak dia meninggal. Lalu Allah Ta'ala kata bagi malaikat, kamu telah mengambil nyawa anak hamba-Ku. Malaikat maut cabut nyawa kan? Cabut nyawa seseorang hamba. Salah seorangnya anak kepada hamba Allah Ta'ala ni. Maknanya hamba Allah Ta'ala ni kita sebut apa dia? Orang yang beriman. Kamu telah mengambil, mencabut nyawa anak hamba-Ku. Fayaqulu na'am. Malaikat kata ya. Dan malaikat pun atas arahan Allah Ta'ala, dia ambil nyawa seseorang ni. Malaikat kata ya. Kamu telah mengambil buah hatinya.
mengambil buah hati hamba aku tadi. Lalu malaikat kata, ya, memanglah kami ambil cabut nyawa buah hati hamba-Mu wahai Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya, madza qala abdi? Hamba aku jawab lagu mana? Apa kata-kata dia? Apa ucapan dia setelah anak dia mati? Setelah kamu cabut nyawa anak kepada hamba aku ni? Apa ucapan dia? Apa keluaran dia? Apa sebutan dia? Lalu malaikat kata, fayaquluna hamidaka wastarja. Dia telah memuji engkau. Alhamdulillah. Boleh ke kita tipe kemalangan, contohnya kematian ke berlaku pada keluarga kita cakap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tadi kalau puji ni sesuatu benda nikmat. Sebab apa nak kena puji? Sebab Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang hilang. Yang kedua, Allah Ta'ala akan mengangkatkan darjat orang yang sabar di atas musibah. Walaupun dapat rugi atas dunia, tapi untung di akhirat. Wastarja' maknanya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah, kepadanya lah kami akan dikembalikan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mengucap begitu, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala berselawat kepada mereka dan mendatangkan rahmat. Selawat maknanya doa supaya diampun. Selawat malaikat minta supaya hamba ini diampun dosa oleh Allah dan diangkat darjat. Untung lah. Kalau anak tu hidup sampai ketua, belum tentu dia taati ibu bapa dia, belum tentu jadi anak yang beriman. Allah Ta'ala mati dia masa kecil. Dia dah tentu masuk syurga. Kanak-kanak yang mati ni tadi, tak ada dosa. Bapa dia pula, ibu bapa dia yang sabar daripada musibah tersebut, diangkat darjat oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ampun. Dan malaikat minta rahmat pula kepada hamba yang kehilangan anak. Untung, sebab tu sebut alhamdulillah. Dan sebut istarja', maknanya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita duk nampak untung-untung ni bukan untung atas dunia je. Duk untung-untung ni yang manusia jadi seronok ni, duk nampak untung hak depan mata dia, hak atas dunia dia. Dia tak nampak untung dalam kubur, untung di akhirat. Hak ni untung dalam kubur, untung di akhirat. Allah Ta'ala angkat darjat, ampun dosa dia. Jadi untunglah, sebab tu bila dapat untung, nikmat. Untung tu kan nikmat. Bila nikmat itu sunat kita sebut alhamdulillah. Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, binakanlah rumah bagi hamba-Ku yang sebut alhamdulillah tu tadi, dan juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya di dalam syurga, yang mereka namakan rumah itu adalah Baitul Hamdi. Rumah dalam syurga itu namanya Baitul Hamdi. Rumah syukur. Sebab segala nikmat yang dia perolehi, dia melahirkan kesyukuran. Apa maksud melahirkan kesyukuran? Dia berterima kasih di atas nikmat tersebut. Itu ayat yang kita bacakan tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Buatlah rumahnya di dalam syurga, namanya Baitul Hamdi, rumah syukur. Bukan rumah cikgu syukur ni, rumah siapa-siapa yang bersyukur lah, tak mesti dia je dapat. Lagi orang kata rumah syukur ni cikgu syukur seorang yang dapat, orang lain tak dapat. Siapa-siapa yang bersyukur semua boleh rumah ni, bukan dia seorang boleh. Jadi tak usahlah sedih sangat, rasa kita tak dapat lah, kita tak nama syukur, kita nama lain. Tak dapat, asal dia bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Baitul Hamdi. Okey, terus. Hadis ni adalah hadis hasan. Okey, terus. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan mengucapkan alhamdulillah itu banyak dan masyhur. Banyak. Jadi Imam Nawawi dia buat mai sikit lah sebahagian daripadanya. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain menceritakan tentang kelebihan syukur, melafazkan ataupun melahirkan kesyukuran kepada Allah. Okey, terus.
الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. Telah terdahulu di permulaan kitab. Maknanya awal-awal dah sebut kan. Permulaan kitab Azkar Nawawi dulu. Suatu jumlah daripada hadis-hadis yang sahih. Beberapa hadis-hadis yang sahih ini telah disebut awal kitab tentang kelebihan sebut subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Banyak hadis-hadis menceritakan tentang kelebihannya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.